Geng, China dah jumpa jalan untuk menghantar barang ke Eropah tanpa melalui Selat Melaka. Ini ceritanya. Pada 15 Ogos lepas, sebuah syarikat China telah lancarkan perkhidmatan kontena mingguan yang pertama untuk ke Eropah tanpa melalui Selat Melaka. Mereka menggunakan laluan di Arktik yang dikenali sebagai laluan Sutera Ais. Dan laluan ini hanya akan mengambil masa selama 20 hari untuk sampai ke tempat tujuan. Sebelum ini, kalau mengikut Selat Melaka, Bab Al-Mandeb dan terusan Suez, ia memakan masa lebih kurang 40 hari. Persoalannya, kenapa sekarang dan bukan sebelum ini? Ada 3 sebab kenapa hal ini berlaku sekarang. Yang pertama, ia disebabkan ais di Arktik dah semakin mencair. Yang kedua, peperangan yang berlaku di antara Iran dan Amerika Syarikat di Timur Tengah. Dan yang ketiga, harga minyak sekarang ni terlampau tinggi. Sebelum ini, semua orang fikir laluan ini tidak masuk akal, tetapi itu semua berubah setelah zaman dan situasi politik di dunia juga berubah. Kapal China yang melalui kawasan tersebut perlu mendapatkan permit daripada Rusia, perlu menggunakan kapal pemecah air Rusia serta perlu membayar yuran kepada Rusia. Hal ini sedikit sebanyak dapatlah mengurangkan pergantungan China kepada Selat Melaka sebab pada tahun 2003, Presiden Hu Jintao telah menggelarkan dilema China dengan Selat Melaka ini sebagai The Malacca Dilemma disebabkan pergantungan China terhadap Selat Melaka yang sangat tinggi. Soalan saya, sekiranya banyak kapal dah mula menggunakan laluan Arktik ini, apa akan jadi pada Selat Melaka dan adakah ia sudah tiba masanya untuk Malaysia menjadi hub pelabuhan bernilai tinggi?